Pam korang ada bunyi macam tadi. Bunyi bising, nyaring. Sekarang saya nak ajar cara repair supaya pam tak bunyi macam tadi. Okey, mula-mula sekali korang kena buka cover depan ni dengan cover kipas. Kena buka dulu. Okey, korang perlu ada hammer ni juga ya, supaya nanti kita boleh ketuk dekat bahagian impeller ni. Okey, kalau tak ada hammer ni, boleh pakai hammer biasa tapi kena balut dengan kain yang tebal lah. Okey, sebab apa kena buka bahagian depan dengan belakang? Ni ada kerana jika kita terlebih ketuk kat belah depan ni, kita boleh ketuk belah belakang. Korang nanti kena ketuk perlahan-lahan dekat bahagian tengah-tengah ni. Bunyi dah slow kan tadi. Sekarang kita pasang balik cover, nak check sama ada dia masih lagi bunyi bising atau tak. Okey, bunyi dah tak bising dan nyaring macam tadi kan. Mudah saja untuk repair. Ada masalah? Tulis dalam komen lagi.